Assalamualaikum. Hai adik kakak kesayangan Kak Su semua. Apa khabar? Pagi ni Kak Su excited sangat sebab lepas subuh je Kak Su terus bersiap nak keluar cari sarapan. Sarapan apa yang excited sangat tu? Awak semua kenalah ikut Kak Su. Tunggu okey. Nanti dah sampai Kak Su tunjuk apa yang Kak Su makan. Alhamdulillah perjalanan kami lancar. Ini boleh katakan kali pertama lah kami keluar untuk bersarapan sejauh ini. Daripada gelap sampai cerah, sampai matahari dah terbit dah. Layan je lah sunrise pagi ni. Inilah dia tempatnya yang Kak Su nak bersarapan. Kedai yang menjual makanan Pantai Timur. Pagi ni Kak Su dan suami makan nasi dagang. Memang Kak Su dah seminggu craving nak makan nasi dagang. Ada je yang menjual kat pasar malam kat tempat Kak Su, kat kedai-kedai. Tapi rasanya tu tak mencapai expectation Kak Su yang nasi dagang Terengganu yang sebenar. Tapi bila makan nasi dagang kat sini, rasa otentik nasi dagang tu Aduh, rasa nak terkeluar air mata. Terus terimbau makan nasi dagang kat kampung, bungkus daun pisang. Cuma yang ni tak adalah daun pisang. Anak Kak Su pula makan nasi ala-ala Kak Wuk gitu katanya. Tapi sedap lah. Semua makanan dekat sini Alhamdulillah sedap sangat. Dah kenyang, dah lepas bersarapan, marilah kita terus perjalanan pulang. Sebelum balik rumah, Kak Su nak menyinggah dulu kat satu mall ni. Katanya ada Jaya Grocery kat dalam mall ni. Kak Su tak pernah lagi pergi Jaya Grocery. Jadi kali ni Kak Su nak menyinggah, nak beli sikit barang dapur. Kemudian nak tengok ada food court ni yang baru buka. Katanya cantik, ada vibe-vibe estetik gitu. Bolehlah kita tengok suasana betul ke tidak ada vibe estetiknya. Kak Su dah sampai dekat mall yang Kak Su cakap tadi. Kita nak parking dulu. Kebetulan parkingnya betul-betul depan food court baru. Dari luar pun nampak macam dah cantik. Apa lagi kat dalam kan? Wah, memang betul-betul cantik. Memang betul-betul ada estetik vibe. Ya Allah, Masya Allah. Cantiknya. Bila dah sampai sini, tadi baru makan kan? Tiba-tiba cik suami kata, lapar lah, nak tengok apa yang ada. Jalan sikit, cuci-cuci mata. Tengok ada satu gerai nasi berlauk. Ada pula lauk kesukaan cik suami kita. Tiba-tiba je dia lapar. Baru 1 ke 2 jam lepas kita makan nasi dagang. Tu dia dah mula ambil nasi dengan lauk kegemaran dia, ikan sambal. Dia je lah yang makan, Kak Su teman je lah. Tolong kembalikan air, macam gitu je lah. Sebab Kak Su masih kenyang lagi, nasi dagang tadi pun masih penuh lagi. Kita makan-makan, relax, tengok suasana sekejap. Kemudian kita turun bawah, jalan-jalan lagi. Ni masa Kak Su kat bawah, Kak Su singgah lah dekat 7E. Ternampaklah pula ada burger yang anak Kak Su beli dari Thailand baru-baru ni. Rupanya kat 7E ni pun ada je burger ni. Hari tu anak Kak Su pergi Thailand, banyak dia balik burger ni. Jadi Kak Su tak belilah sebab baru je makan dan rasa.
Kak Sudah pun masuk ke dalam Jaya Grocery. Jomlah kita tengok apa yang istimewa sangat dalam Jaya Grocery ni. Tengok pada barangnya memanglah banyaknya berkualiti dan harganya pun boleh tahan juga. Kita tengoklah apa yang kita nak beli dekat sini ya. Wah, kali pertama Kak Su jumpa telur puyuh yang dah siap rebus dan dibuang kulit. Senanglah kerja kalau macam ni untuk ibu-ibu yang busy bekerja nak cepat kan. Balik boleh terus makan. Tapi Kak Su tak belilah. Kak Su jarang masak telur puyuh ni. Kimchi pun ada juga. Dulu-dulu Kak Su sukalah beli. Tapi sekarang dah jarang. Semenjak Kak Su pandailah juga buat kimchi ni. Lagipun kat rumah Kak Su tak ada siapa yang minat makan kimchi melainkan Kak Su dan anak perempuan Kak Su. Bila anak perempuan Kak Su kat asrama, tak ada siapa nak makan. Datang je sini bahagian telur, Kak Su jumpa telur favourite Kak Su, Sakura. Telur ni best. Telur kuning dia agak terang warnanya. Dan dia ada probiotik, tak tahulah elok ke tidak kan. Tapi beli je lah sebab makannya pun sedap. Gitu. Jomlah kita ronda-ronda lagi tengok apa je barang-barang yang tak pernah kita jumpa boleh jumpa kat sini. Antara banyak-banyak bahagian kat dalam ni, inilah bahagian yang paling wow sekali dekat mata Kak Su. Banyak betul pilihan produk-produk makanan frozen yang ada kat sini. Memang jarang Kak Su jumpa dekat mall lain. Banyak brand-brand yang kita susah nak jumpa kat mall lain.
Tapi harganya pun wow lah juga. Kalau awak semua nak beli, apa salahnya? Tapi tak semualah harganya mahal. Ada je harganya yang kita mampu milik. Ikutlah kesesuaian diri dan juga bajet diri sendiri. Ni hari ni Kak Su nak cuci-cuci mata je. Maklumlah Kak Su dah cakap tadi kan, Kak Su tak pernah masuk Jaya Grocery. Ini kali pertama. Jadi lepas ni Kak Su tahulah apalah yang ada kat dalam ni dan harga-harga yang ada kat dalam ni. Antara banyak-banyak produk yang mahal, ada jugalah yang murah. Contoh macam bihun Nomi ni, favourite Kak Su. Biasanya kita jumpa produk ni dekat Eco Shop, tapi dekat sini pun ada. Inilah antara pilihan Kak Su, Nomi bihun ni. Memang sedap. Selesailah sudah belanjaan kami. Jomlah kita balik. Tekak pun haus. Singgahlah sekejap membeli. Jumpa pula si bingsu ni. Apa kata kita cuba milk tea bingsu. Katanya buat daripada gula tebu, sugar cane. Guna pula susu low fat. Marilah kita rasa. Selalu Kak Su ni tak berpisah daripada misu. Tapi hari ni kita curanglah sikit. Cuba pula air bingsu. Ada-ada je lah kan. Mohlah kita balik. Dah selesai dah makan, dah selesai dah belanja, air pun dah beli, baliklah kita. Apa simpan? Jauh rujuk. Sampai je rumah ada yang posing comel tengah cover nak rosakkan bunga mama ya. Hari pun dah petang. Hari ni Kak Su nak masak menu simple je untuk makan malam berdua. Masak nasi goreng. Awak semua janganlah terkejut kalau tengok Kak Su masak banyak-banyak. Kata makan berdua. Tapi Kak Su masak lebih sebab suami Kak Su nak bawa bekal besok. Tak adalah Kak Su masak 2 kali. Masak je sekali arum. Nanti dah sejuk, masukkan dalam bekas kedap udara, simpan dalam peti. Esok tinggal panaskan untuk suami Kak Su bawa bekal.
Nasi goreng Kak Su pun dah siap. Lepas ni bolehlah terus makan malam. Makan nasi goreng panas-panas barulah sedap. Terima kasih awak semua yang dah ikut Kak Su seharian hari ni. Terima kasih yang sudi support channel Kak Su walaupun video Kak Su ni tak seberapa. Mohon komen kalau ada perbaikan yang boleh Kak Su buat untuk video seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Aunty Uncle dari budak comel ni.